Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini hari Jumaat 29 hari bulan Mei 2026 Masihi bersama dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.50 petang. Okey, seperti biasa video dalam report kita untuk hari ni selepas pada buat video dalam report kemarin pada pukul 8 berapa? Pukul 8.50 minit malam tak? Kemarin tak? Okey, pada buat video dalam report kemarin saya di mana kemarin tak ingat. Tak keluar kemarin. Tak keluar ke mana-mana. Tak keluar ke mana-mana lah pun kopi tu tutup kedai Dia tak ada balik lagi. Main internet di rumah ni lah. Lepas tu tidur pada pukul 1 pagi. Bangun pada pukul hari ketiga tak. Bangun pada pukul 6.50 pagi. Bangun mandi semai subuh, makan sarapan. Lepas tu tak ada kerja apa pagi. Lepas tu dah ada pukul 8.30. Tu saya keluar pergi bayar basikal tu lah. Lagi 3 baru boleh bayar basikal tu. Boleh bayar basikal hak tu lah. Basikal baru beli tu RM200. Sambil ambil basikal lama dah lah. Itu dah ada sudah malam tu. Lepas tu itu ada orang minta tolong. Saya pergi dengan adik saya mak ni. Adik saya tu, bos tu. Lepas tu saya tolong terbalik pokok terbalik nak terbalik ke pokok teja. Sebab berat nabu akar umbi debu dia kan takut terbalik pada pagar. Tua tanah tu. Lepas tu buat kerja itu dulu lah. Pagi tadi. Lepas tu ada jamu makan gitu lah. Lepas tu balik pada pukul 10.50 gitu lebih kurang. Lepas tu ngatuk terlelak sekejap. Sedar pada pukul 12.30. Lepas tu terus mandi lah. Bangun tu terus mandi, siap-siap terus pergi ke 12.40 tengah hari tu pergi ke kedai ni, kena ke masjid untuk sembahyang pada Jumaat lah. Lepas tu tadi sembahyang Jumaat tu siap terus pergi sembahyang Jumaat. Lepas tu pas sembahyang Jumaat tu terus balik lah. Bukan balik, terus pergi ke Pasir Akar. Kedai nampak buka, tanda nak buka tak ada, tapi tunggu tak itu. Dah ada 2 suku tu tak buka lagi. Saya pun balik lah. Tak beli apa-apa, terus balik lah. Di awal tutup lagi masa tu. Takut cuti kata masa habis cuti kali ni. Lepas tu balik tu terus balik tu singgah di air tebu di mana di mana dalam rumah, kapal dalam rumah tebu mak gua tu je. Lepas tu terus balik ke rumah. Lepas tu dah ada pukul 4 berapa tak ada tahu. Pukul 5 Pak tadi. Pukul 5 berapa? 5 lebih kita lah. 5.40. 5.40 pukul 5 berapa ada tadi lah. 5.17 kita lebih kurang. 5.16 kita lebih kurang. Satu bagai tak siapa tadi. Tak ada nak review lagi lah. Duduk sipar tu. InsyaAllah saya akan buat review bagai hari ni dengan bagai kemarin. Esok lah. Saya akan buat esok lah. Pagi esok insyaAllah. Ajak nak buat review rumah Kak Lu saya ni. Nak atas. Malaikat agen nak pergi atas rumah Kak Lu saya lah. Hak 2 bagai tu saya atas dah pagi tadi. Saya atas ke rumah Kak Lu saya dah. Tengah hari tadi. Masa nak pergi Jumaat tadi. Atas bagai 2 bagai tu. Atas dah. Hak 2 tu. Hak besar lagi ni. Nak atas malaikat agen insyaAllah lah. Nak atas malaikat agen. Nak review sana lah. Tiga-tiga tu sampai sini belakang bahagian tu. Lepas tu lepas selesai bahagian siapa tu semaya asar tadi dalam pukul kuner tu ne suku semaya asar. Lepas tu dah lemak internet tak ada apa lah sepanjang hari ni. Lepas tu pukul ne 48 ni terus main sini.
1.50 saat ni. Terus buat video daily report ni. Okey, saya kelak menang nak ujian ni. Okey, saya rasa sekadar saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.